Selamat datang. Dalam sesi kali ini, kita akan kupas satu formula dagangan 3 langkah yang sangat berkesan. Formula ni bukan calang-calang tau. Ia dah diuji dan terbukti memang boleh bagi hasil yang konsisten. Apa yang menarik tentang strategi ni? Ia sangat ringkas. Kita tak payah pening kepala dengan indicators atau corak-corak yang rumit. Kita cuma fokus pada apa yang harga tu sendiri tunjukkan pada kita. Pure price action. Jelas dan tepat. Okey, jadi untuk perkongsian kali ini, kita akan lalui 5 bahagian utama. Kita akan mulakan dengan asas dan langkah demi langkah kita akan bina sampai anda ada satu plan dagangan yang lengkap dan mantap dari A sampai Z. Baiklah, jom kita mula. Langkah pertama ni, yang ni paling penting sekali, fahamkan struktur pasaran. Kenapa? Sebab kalau silap kat sini, keseluruhan strategi kita boleh terjejas. Jadi, saya cadangkan anda betul-betul fokus ya. Kita semua tahu kan bila sebut pasal uptrend, maksudnya harga buat higher high dan higher low secara bersiri. Tapi, pernah tak anda terfikir, apa jadi kalau tiba-tiba harga jatuh dan pecahkan low yang baru tu? Adakah itu tanda trend dah nak tukar arah? Kalau ikutkan, ramai pedagang bila nampak je keadaan ni, terus cari peluang untuk menjual. Tapi, apa kata kalau saya cakap yang carta ni sebenarnya masih lagi bullish? Ya, trend utama dia mungkin masih lagi menunjuk ke atas. Kuncinya kat sini ialah untuk bezakan antara low biasa dengan apa yang kita panggil valid low atau paras rendah yang sah. Valid low ni lah tapak sebenar sesuatu trend. Isyarat yang diberikannya jauh lebih kukuh dan boleh dipercayai. Okey, tolong ingat peraturan emas ni baik-baik. Sesuatu low tu hanya akan jadi valid kalau ia berjaya memecahkan high yang sebelumnya. Ini saja kuncinya untuk anda baca trend pasaran dengan betul. Tengok ni. Jelas kan beza dia? Low yang tak valid tu, itu cuma noise atau gangguan jangka pendek. Boleh kita abaikan. Tapi low yang dah valid tu, itulah pengesahan yang trend menaik tu masih kuat dan berkemungkinan akan berterusan. Okey, mantap. Sekarang kita dah faham macam mana nak baca trend. Jom kita masuk langkah kedua pula, iaitu nak cari zon-zon penting untuk kita rancang kemasukan kita. Tempat di mana risikonya lebih terkawal. Kita nak cari peluang beli, jadi kita akan fokus pada demand zone atau zon permintaan. Fikirkan macam ni, ini adalah kawasan di mana pembeli pernah menunjukkan minat yang kuat sebelum ni. Jadi, ada kemungkinan besar mereka akan berminat lagi kalau harga patah balik ke kawasan yang sama. Macam mana nak tanda zon ni? Senang je, ikut je langkah-langkah ni. Pertama, sahkan trend memang tengah menaik guna valid low tadi. Kedua, cari kawasan harga bergerak sideways sikit sebelum ia naik mendadak. Ketiga, tandakan keseluruhan lilin betul-betul sebelum kenaikan mendadak tu. Itulah zon permintaan anda. Dan yang terakhir, kena sabar. Tunggu harga masuk balik dalam zon tu. Cuba tengok contoh ni. Lepas kita dah siap tanda zon kita, apa kerja kita? Tunggu. Kena banyak bersabar sampai harga datang semula kepada kita. Ingat, dalam perdagangan ni, kesabaran tu penting untuk dapatkan harga masuk yang paling baik. Konsep yang sama kita boleh guna untuk trend menurun. Cuma terbaliklah. Kita tak guna demand zone, kita guna supply zone atau zon penawaran. Macam dalam contoh ni, bila harga dah pecah valid low, ia sahkan yang trend dah bertukar jadi menurun. Jadi, kita pun masuk dekat supply zone tu dan sasaran kita dekat low yang baru terbentuk tadi. Kan senang je, satu setup yang jelas dan berpotensi bagi pulangan yang lumayan. Tapi ini baru permulaan. Dan trend tu masih terus turun. Jadi satu lagi supply zone baru muncul. Apa kita buat? Kita masuk lagi. Nampak tak? Kita cuma ikut je aliran pasaran dan satu lagi dagangan yang berjaya. Dan sekali lagi, inilah hebatnya bila kita berdagang mengikut trend. Peluang sentiasa ada. Bukan satu tapi banyak. Ia memberikan kita peluang untuk masuk pasaran secara konsisten. Okey, kita dah sampai ke langkah ketiga. Dan yang ni, penentu segalanya. Inilah penapis terakhir yang akan pastikan strategi ni betul-betul menguntungkan dalam jangka masa panjang. Boleh saya katakan, inilah yang membezakan pedagang yang konsisten dengan yang tidak. Sesuatu dagangan tu, walaupun dah ikut semua peraturan sebelum ni, tak semestinya dagangan yang bagus. Penapis terakhir ni adalah risk to reward atau nisbah risiko ganjaran. Ini adalah peraturan yang tak boleh dikompromi. Ia untuk melindungi modal anda dan memaksimumkan keuntungan.
Peraturan kita mudah je. Kita hanya akan mengambil dagangan kalau nisbah risiko kepada ganjaran adalah 2.5 kepada 1 atau lebih. Maksudnya, potensi untung kita mesti sekurang-kurangnya 2,5 kali ganda daripada risiko kerugian kita. Jadi, saya nak tegaskan kat sini, kalau nisbah tu bawah 2.5, jangan ambil dagangan tu. Tak kisahlah setup tu nampak cantik macam mana sekalipun, langkau sahaja. Jangan sesekali ada pengecualian. Disiplin itu kunci. Okey, jom kita lihat satu lagi contoh terakhir. Kali ini kita gabungkan semua sekali dari langkah 1 sampai 3 supaya anda nampak macam mana sistem ni berfungsi sebagai satu plan dagangan yang lengkap untuk jangka masa panjang. Okey, kita tengok. Langkah 1, kita sahkan uptrend dengan valid low, dah ada. Langkah 2, kita tandakan demand zone yang terbentuk, pun dah ada. Langkah 3, kita tunggu harga masuk zone dan kita kira risk to reward. Dapat 3 nisbah 1, cukup syarat dan hasilnya, satu dagangan yang berjaya dengan cantik. Jadi inilah dia keseluruhan formulanya. Pertama, kenal pasti struktur pasaran. Kedua, cari zon penawaran atau permintaan. Ketiga, pastikan risk to reward lebih dari 2.5. Lepas tu, ulang je proses ni. Mudah kan? Proses yang sama berulang kali untuk hasil yang konsisten. Formula ni memang nampak mudah. Tapi soalan yang sebenar-benarnya ialah, adakah disiplin anda cukup kuat untuk ikut peraturan ni tanpa gagal? Kerana pada akhirnya, itulah yang akan menentukan kejayaan jangka panjang anda.